Salam sejahtera. Hari ini kita bincang satu perkara yang ramai orang tidak suka dengar. Bangkit sihat bukan tentang rasa, bukan tentang semangat, bukan tentang motivasi. Bangkit sihat adalah satu keputusan struktur 20-80 extraction. Emosi versus struktur, lawan struktur. 80% kegagalan kesihatan berlaku kerana 20% kesilapan pemikiran. Kesilapan itu ialah menganggap sehat bergantung pada emosi. Hari ini mood bagus, jaga makan. Esok letih, makan ikut rasa. Minggu ini semangat, bersenam. Minggu depan sibuk, berhenti. Emosi tidak stabil. Dan sesuatu yang tidak stabil tidak boleh menghasilkan kestabilan jangka panjang. Sihat bukan mood. Sihat bukan motivasi. Sihat bukan trend. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, mood. Jika kesihatan bergantung pada mood, maka ia akan gagal. Mood berubah setiap hari. Kita tidak urus kebun berdasarkan mood. Kita tidak bayar pekerja berdasarkan mood. Kenapa kita urus badan berasaskan mood? Kedua, motivasi. Motivasi tinggi pada awal tahun. Motivasi tinggi selepas tengok video inspirasi. Tetapi motivasi tidak direka untuk bertahan 10 tahun. Kesihatan memerlukan konsistensi. Motivasi memberi letupan. Struktur memberi kesinambungan. Ketiga, trend. Diet viral. Produk viral. Kaedah viral. Trend bergerak cepat. Tetapi metabolisme manusia tidak berubah mengikut trend. Trend mengejar perhatian. Sistem mengejar kestabilan. Sihat adalah struktur. Sihat adalah ritma. Sihat adalah sistem. 5 sebab kenapa ramai gagal membuat keputusan struktur. Pertama, mereka menunggu rasa bersedia. Ramai orang berkata, nanti bila ada lapang. Nanti bila ada masa. Nanti bila betul-betul serius. Kesihatan tidak menunggu kesiapan emosi. Ia menunggu disiplin kecil yang konsisten. Kedua, mereka mahu hasil cepat. Bangkit sihat bukan projek 30 hari. Ia projek 30 tahun. Orang gagal kerana mahu bukti dramatik. Sedangkan perubahan metabolik adalah perlahan tetapi compound. Ketiga, mereka tidak reka ritma. Ritma ialah kekerapan tetap. Contoh, waktu makan konsisten. Waktu tidur tetap. Pemeriksaan berkala, aktiviti fizikal, minuman harian. Ritma mengurangkan keputusan harian. Tanpa ritma, kita berunding dengan diri setiap hari dan rundingan selalunya kalah. Keempat, mereka tiada sistem asas. Sistem kesihatan minuman perlu anda. Penapisan gula. Pengurusan tidur. Pergerakan asas. Pemantauan berkala. Tanpa sistem ini, produk hanya tampalan. Kelima,
Mereka salah tafsir disiplin. Disiplin bukan ekstrim. Disiplin ialah perkara kecil yang tidak putus. Kurangkan sedikit gula. Tidur 30 minit lebih awal. Minum air secukupnya. Pantau bacaan tekanan darah. Perkara kecil tanpa konsisten. Infrastruktur keputusan. Mari kita lihat secara struktur. Pangkil sihat adalah keputusan sekali. Kemudian diikut dengan reka bentuk sistem. Keputusan berkata, saya akan jaga badan. Sistem berkata, inilah cara saya ulang setiap hari. Rima berkata, saya tidak berunding lagi. Struktur menggantikan emosi. Realiti yang jarang diterima. Ramai orang tahu apa perlu dibuat, tetapi tidak bina sistem untuk melakukannya. Pengetahuan tanpa struktur tidak menghasilkan hasil. Seperti pelan rumah tanpa pembinaan. Cantik di atas kertas, kosong di tapak. Idea besar. Pangkil sihat bukan tentang inspirasi. Ia tentang konsistensi tanpa drama. Jika anda benar-benar mahu bangkit sihat, berhenti tunggu mood. Berhenti cari motivasi. Berhenti ikut trend. Mulakan dengan sistem kecil. Ulang setiap hari. Walaupun tidak rasa apa-apa, kerana hasil jangka panjang tidak bergantung pada rasa. Ia bergantung kepada sudut ke struktur. Penutup. Hari ini saya mahu anda buat sesuatu keputusan. Bukan keputusan emosional, tetapi keputusan struktur. Tanya diri sendiri. Apa sistem minimum yang saya akan kekalkan 10 tahun? Kerana bangkit sihat bukan perasaan. Ia identiti yang dibina melalui sistem. Jumpa anda dalam episod yang ke-10. Siapa yang sedia melabur pada diri sendiri? Salam sejahtera.